Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni kita nak main game The Child of Slendrina. Game tentang anaknya Slendrina. Dan sebelum ni kita ada pernah main game Slendrina Asylum. Kita dalam game tu kita nak cari kertas, tiba-tiba kita terjumpa anak dia yang baru lahir di hospital, di bilik bedah, bilik kelahiran anak. Dan hari ni kita nak main pula game Slendrina. Bukan, The Child of Slendrina. Boleh sangat sebab lambat post video, ada masalah sibuk sekarang dengan internet, masalah connection lagi. Okay guys, sebelum kita main kita tengok help dulu. Find 8 pieces of a key to open a safe. 8 piece of a key. 8 keping kunci. Kunci ada dalam keping, okay? To open a safe. Peti besi. Inside the safe there is a secret that you must have to complete the game. You must have to complete the game. Ada secret dalam ada katanya ada secret dalam peti besi tu. Jadi kita kena cari 8 biji kunci, lepas tu kita kena buka peti besi tu, lepas tu kita kena ambil seal tu. Mungkin tu rasa Slendrina. Pick up injection to refill your health. Okay, tap on doors to open them. Pick up keys and unlock locked doors. Okay, pieces of the key health and keys can be anywhere, so look thoughtfully. Okay, turn around as soon as you see Slendrina and run if you see the baby. Okay, the baby yang ni guys, tengah-tengah ni Sekejap saya bulatkan kalau kau tak nampak ni. Betul tu baby tu guys, baby tu. Baby yang bulat kecil tu. Okay, ready? Jom kita main game The Child of Slendrina. Let's go. Medium. Okay, macam mana susahnya ke? Ada Spiderman. Bukan Spiderman, tak tahulah. Okay, Spiderman. Okay, kita baru lepas pengsan agaknya. Kejap, sebelum tu kita guys, kita sudah kuatkan suara. Jadi ni kita kena cari. Gelap sangat ni. Gelap pula guys. Apa ni? Monkey suicide. Alamak. Gelap pula. Jadi ini sama seperti game Slendrina The School sebelum kita main. Ini guys, gembingan. Nice, ada satu kunci kita dah dapat. Okay, mungkin ni beruntung sikit, kita dah dapat satu kunci dan satu keping kunci. Allahu Akbar. Masya Allah, gelapnya. Itu main medium kan? Kita dah. Okay, situ ada jarum injection, nanti kita ambil. Ni gelap sangat ni. Ya Allah, betul-betul gelap ni. Memang betul-betul gelap ni. Hati-hati. Aduh, tak ada apa-apa pula. Allah, anak ni dah datang guys. Kita lari dulu guys. Terkejut guys. Sumpah, betul guys, terkejut guys. Astaghfirullahaladzim. Terkejutkan orang lah anak dia ni. Dah lah gelapnya lagi. Itu suara anak dia. Hai. Dari mana anak dia guys? Oh my god, suara. Anak ni seram guys. Kita tak habis pusing lagi kat bawah ni. Ngacau lah anak dia ni. Laba-laba pula tu manusia. Okay, dah. Dah. Okay, terlalu. Allah.
Kita dikejar-kejar terus guys. Bukan apa kali ini guys. Kita kena kejar terus menerus guys. Macam susah pula kali ni Aduh, kita dah masuk mana ni? Mana? Aduh. Tak ada apa-apa pula guys kat sini. Okay. Aduh. Guys. Nyawa kita dah rendah guys. Alamak. Mati guys. Tolong guys. Tolong guys. Mati di kat belakang kita guys. Tolong guys, di kat belakang kita. Allahu Akbar. Mati guys, kita mati. Guys, kejap guys. Ini kita main hard ke medium ni? Rasa kita main medium. Asal susah benar Susah betul guys. Aduh, kat mana tadi? Ada satu keping kunci tadi terlepas. Weh, ni bilik anak dia. Allah. Guys. Tolong guys. Saya tak tahu nak buat apa lagi guys. Guys, saya minta maaf, saya terpaksa kena ulang. Sorry guys. Aduh, seram betul guys. Okay guys. Sana. Okay guys, mungkin video kali ni sampai sini saja. Sampai sini saja. Aduh guys, saya sudah tak ready lagi lah guys. Gelapnya lagi. Aduh, hai. Masuk gelap pula. Tak silap saya, dekat update sebelumnya Game Slendina, The Child of Slendina ni terang je guys. Dia ada lampu cahaya apa semua guys kan. Dan cahaya, tapi kali ni gelap guys. Saya tengok sebelah saya tengok YouTuber gamer main game ni. Terang guys. Dalam ni terang. Ini saya main gelap guys. Aduh, hai, baru lagi saya main kot. Lepas tu makin gelap guys. Makin mencabar pula. Saya main medium pun. Jauh dah tengah separuh gitu guys. Aduh, hai. Aduh, mengejut-ngejutkan betul lah guys. Sorry guys, I'm not ready again guys. Sorry. Tapi apa-apa pun, harap korang semua terhibur dengan video kali ni. Walaupun tak panjang, cuma 8 minit. Aduh, hai. Okay guys, kalau suka jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, nanti saya akan sambung lagi main game ni sebab game tak habis lagi guys. Okay, saya akan teruskan lagi main game ni. Saya takkan mudah putus asa, saya takkan mengalah. Tunggu saya ready tutorial, baru saya akan main semua game Slendina, The Child of Slendina ni guys. Okay, see you in next video of The Child of Slendina. Aduh, tak tahu bila nak habis ni Okay, bye. Assalamualaikum.